Hai semua, pernah tak anda berdepan dengan situasi macam ni? 100 gram gold bar dah ada, simpan pun tak boleh berganda. Rasa ralat kan? Cuma mampu tengok je emas tu duduk diam dalam peti besi, nilainya statik kat tangan kita. Jadi, dalam penerangan kali ni, jom Abang Bekam tunjukkan caranya nak gandakan emas di tangan menggunakan satu strategi Arahnu yang memang bijak habis, tapi menuntut disiplin yang sangat tinggi. Jom kita bongkar macam mana nak buat emas tu bekerja keras untuk kita. Bayangkan, ia satu dilema yang sangat realistik. Kita ada aset bernilai tinggi, seketul 100 gram. Memang rasa selamat sangat pegang fizikal dia. Tapi realitinya, tanpa strategi yang betul, ia ibarat harta karun yang beku. Kita nak kembangkan aset ni, nak selesaikan komitmen atau tambah pelaburan lain, tapi pening. Macam mana nak buat tanpa mengambil risiko terlepas jongkong kesayangan tu ke tangan orang lain? Okey, untuk rungkai masalah ni, kita akan tengok 5 perkara hari ni. Dilema emas, syarat simpanan bulanan, rahsia penimbal, simulasi 100 gram dan akhir sekali strategi tebusan bebas hutang. Kita masuk bahagian yang pertama, dilema emas. Macam ni ceritanya. Kebanyakan kita tersepit antara dua senario. Di sebelah kiri, emas tu memang selamat dalam laci kita. Kita boleh belik hari-hari, tapi sifar pertumbuhan kosong. Di sebelah kanan pula, kita tahu ada potensi kalau kita pajak ke Arahnu untuk rolling modal. Tapi jujur cakaplah, mesti ada rasa takut yang amat sangat kan? Takut lebur, takut tak boleh tebus balik dan sudahnya kena lelong. Disebabkan ketakutan inilah, ramai yang pilih untuk biarkan je emas tu beku. Jadi sebelum kita mula, ada satu prasyarat penting. Kita tengok bahagian kedua, syarat simpanan bulanan. Dengar betul-betul amaran keras ni, sila pastikan ada pendapatan untuk beli 1 gram gold bar setiap bulan, baru boleh buat konsep idea ni. Kalau tak ada lebihan duit simpanan setiap bulan, tolong jangan mulakan langkah ni. Jangan main-main. Bila berurusan dengan Arahnu, kita wajib ada plan keluar atau exit plan. Dan plan keluar tu adalah komitmen simpanan bulanan kita sendiri. Kenapa duit lebihan tu mandatory sangat? Sebab kalau aliran tunai kita sangkut, keseluruhan sistem ni akan runtuh. Simpanan inilah yang akan membolehkan kita tebus emas 1 gram kita secara konsisten setiap bulan. Kalau tak mampu menebus, siap sedialah untuk terperangkap dengan upah simpan Arahnu yang akan bertindih berkali ganda setiap 6 bulan. Itulah punca sebenar kenapa ramai yang kecundang dan emas mereka dilelong. Okey, kalau kewangan dah kukuh, kita beralih ke bahagian ketiga, rahsia penimbal. Apa maksud sebenar penimbal atau buffer ni? Konsep dia macam ni. Kita gunakan emas yang bersaiz kecil, contohnya kepingan 1 gram yang banyak, sebagai perisai. Logiknya, kita tak akan mampu tebus jongkong 100 gram tu seketul sekaligus sebab nilainya terlalu besar. Jadi, kita gunakan kepingan-kepingan 1 gram ni untuk ditukarkan surat pajaknya dengan jongkong besar tu. Tapi tunggu dulu, jangan terus rempuh masuk Arahnu tu. Anda kena buat kerja rumah sikit, ada 7 langkah wajib. Mula-mula cari cawangan terdekat sebab kita akan selalu ulang-alik ke sana nanti. Lepas tu, semak harga pajakan mereka dan pastikan margin pinjaman adalah 80%. Yang nombor 4 dengan 5 ni paling crucial tau. Pastikan diorang sudi terima kepingan 1 gram dan membenarkan tebusan sebahagian. Kalau bank tu berkeras suruh tebus sekaligus, tinggalkan je. Balik rumah, buat kira-kira dulu, baru on. Tiba masa untuk kemuncak penerangan kita. Bahagian 4, simulasi 100 gram. Mari kita kira-kira. Okey, jom tengok realiti nombor. Katakanlah kita bawa 100 gram emas ke Arahnu. Harga nilaian bank atau marhun kita letaklah sekitar RM73,800. Daripada jumlah ni, bank benarkan pinjaman 80%. Maknanya, anda akan dapat wang tunai terus di tangan sebanyak RM59,040. Banyak tu kan? So, apa langkah seterusnya dengan duit tu? RM59,040 tu, kita gunakan 100% untuk borong emas penimbal bersaiz 1 gram. Kalau katalah harga masa tu RM687 untuk 1 gram, hasil duit pinjaman tadi ngam-ngam membolehkan kita beli 85 keping jongkong emas 1 gram. Tapi, perasan tak ada sikit ralat kat sini? Ya, inilah lompang dia. Emas seketul kita beratnya 100 gram, tapi duit pinjaman tadi cuma mampu beli 85 keping je. Untuk kita buat pertukaran surat secara seimbang nanti, kita wajib ada 100 keping yang 1 gram tu. Bermakna, baki 15 keping tu kita kena kumpul sikit demi sikit guna simpanan bulanan kita sendiri sebelum kita memajak jongkong 100 gram tu. Ini namanya persediaan penimbal yang rapi. Hah?
Bila dah cukup 100 keping 1 gram kat tangan, masa nilah magic akan berlaku. Kita pergi balik ke arah Nu, bawa semua kepingan kecil tu dan kita buat pusingan surat. Kita pajak ke semua 100 keping yang 1 gram tu. Duit pinjaman yang kita dapat on the spot tu, kita terus tolak kat kaunter untuk tebus surat jongkong gergasi 100 gram kita. Hasilnya, jongkong 100 gram kesayangan tu dah selamat kembali ke dakapan kita kat rumah. Dan yang tertinggal kat bank tu cuma 100 keping emas yang 1 gram tu. Bahagian kelima, strategi tebusan bebas hutang. Macam mana nak keluarkan 100 keping tu tanpa rabak poket? Sebelum tu, kena tahu perangkap yang mesti dielakkan. Jangan cuba-cuba kumpul duit 6 bulan dengan niat nak bayar sedebuk. Selalunya, duit tu akan lebur beli benda lain. Jangan bayar sikit-sikit masuk akaun tanpa keluarkan emas tu sendiri. Dan yang paling penting, kalau ada staf bank cakap, tak apa encik, bayar kemudian pun boleh. Tolong jangan ikut. Sebab apa? Sebab cadangan macam tu sebenarnya menguntungkan pihak diorang dengan upah simpan yang berterusan. Ini eksekusi yang paling padu. Gunakan bajet bulanan dari prasyarat nombor 1 kita tadi, melangkah ke kaunter arah Nu dan tebus hanya 1 keping emas 1 gram setiap bulan. Tepat 1 je. Jangan kurang, jangan julas dan pastikan kepingan emas tu betul-betul keluar jatuh ke tapak tangan anda. Kenapa teknik ni hebat sangat? Ini rahsianya. Setiap kali kita tebus 1 gram tu, pihak arahan Nu terpaksa tutup surat pajak lama kita dan buka satu surat baru untuk baki emas kat dalam tu. Bila diorang buka surat baru, secara automatik kitaran upah simpan kita tu akan reset balik jadi sebulan je. Maksudnya, kita dapat elak daripada kena charge bertindih yang menakutkan tu. Sambil tu, sikit demi sikit jongkong emas 1 gram tu mula penuh dalam simpanan peribadi kita. Memang satu perjalanan yang menakjubkan kan bila kita gabungkan tindakan dengan ilmu yang betul. Adakah anda sanggup tengok aset anda tu membeku atau bersedia untuk bertindak? Tapi ingat tahu, sila follow Abang Beckham untuk video penuh idea penjelasan ini supaya tak terlepas sebarang perincian penting. Tanpa simpalan, jangan berani cuba. Tapi dengan disiplin yang mantap, percayalah, jom Abang Beckham tunjukkan caranya nak gandakan emas di tangan. Emas anda tak akan statik lagi. Okey, sampai di sini saja sesi penerangan kita hari ini. Teruskan menggali ilmu dan kembangkan potensi aset anda. Jumpa lagi.